Menara itu dibina untuk menahan serangan pengebom, taufan, dan segala ancaman terburuk dari lautan Atlantik. Tetapi, pada satu malam Januari tahun 1961, Texas Tower 4 runtuh tanpa sebarang amaran, mengorbankan kesemua 28 lelaki yang berada di atasnya. Sejak awal lagi, para kelasi telah memberi gelaran Old Shaky kepada menara itu. Ada yang percaya struktur itu sudah ditakdirkan musnah sejak ia meninggalkan duk kering. Ada juga yang berbisik tentang kapal pukat tunda Soviet yang berkeliaran berhampiran, dan sama ada rahsia perang dingin membuatkan kru tetap berada di atas menara walaupun keselamatan sudah terancam. Keluarga-keluarga ditinggalkan tanpa jawapan. Hanya kabar angin, spekulasi dan kesedihan. Adakah menara itu musnah akibat ribut, kecacatan kejuruteraan yang membawa maut, atau sesuatu yang jauh lebih rahsia? Pada 1 Ogos 1952, para penyelidik di Makmal Lincoln, MIT, mengeluarkan satu laporan tentang cara mengesan pengebom jarak jauh Soviet sebelum mereka memasuki ruang udara Amerika. Pada masa itu, Amerika Syarikat bergantung kepada gabungan radar berasaskan darat, pesawat yang dilengkapi radar dan kapal amaran awal tentera laut yang ditempatkan di Atlantik. Semua mempunyai kekurangan. Pesawat hanya boleh berada di udara selama beberapa jam pada satu-satu masa. Kapal boleh merentasi jarak yang jauh, tetapi terdedah kepada cuaca buruk dan kerosakan mekanikal. Makmal Lincoln mencadangkan satu alternatif yang berani. Stesen radar tetap diletakkan di luar pesisir, di atas beting cetek kira-kira 80 hingga 100 batu dari pantai Amerika Syarikat. Texas Towers kelihatan seperti pelantar minyak di Teluk Meksiko, yang sudah menjadi pemandangan biasa pada awal tahun 1950-an. Platform radar ini diikat secara kekal ke dasar laut dan boleh berada di lokasi itu selama bertahun-tahun untuk menyediakan liputan radar jarak jauh yang stabil. Ini bukan sekadar satu eksperimen teknikal. Ia berkait rapat secara langsung dengan strategi nuklear. Pada awal tahun 1950-an, pesawat pengebom Soviet seperti Tupolev Tu-95 Bear mempunyai jarak yang cukup untuk merentasi Arktik dan menyerang bandar-bandar Amerika. Mengesan mereka tepat pada masanya untuk melancarkan dan memintas adalah sangat penting dan setiap minit amat bermakna. Selepas Pearl Harbor pada tahun 1941, pengesanan jarak jauh menjadi keutamaan utama. Komando Pertahanan Udara sedang membina garisan amaran awal jarak jauh merentasi Alaska, Kanada dan Greenland untuk mengesan ancaman dari Arktik. Tetapi laluan masuk dari Atlantik masih terdedah. Pengebom altitude tinggi boleh dikesan, tetapi pesawat terbang rendah di bawah 500 kaki hanya akan muncul pada radar apabila mereka sudah hampir dengan sasaran. Texas Towers dibina untuk menutup jurang tersebut. Radar menara itu dibina untuk disambungkan terus ke rangkaian SAGE, satu sistem komputer besar yang canggih yang mengumpulkan data dari banyak lokasi untuk mengautomasikan dan mempercepat penjejakan serta pemintasan pertahanan udara, menggantikan relay suara yang lebih perlahan kepada pengawal di darat. Pelan Perang Dingin yang bercita-cita tinggi ini mencadangkan 5 menara radar yang dipasang di beting lautan Atlantik Utara untuk meluaskan liputan radar AISAT ratusan batu ke arah laut, menambah sehingga 30 minit amaran terhadap pengebom Soviet. Tentera laut akan menyelia reka bentuk dan pembinaan, manakala tentera udara akan mengendalikannya. Sebuah konsortium perunding dan jurutera telah dibentuk bersama dengan Institut Oceanografi Woods Hole yang akan membekalkan data angin dan ombak penting untuk keadaan tapak yang mencabar. Menjelang 1 Oktober 1954, kajian kejuruteraan mengesahkan bahawa menara-menara itu boleh dibina secara teknikal, dan dengan itu, program Texas Towers beralih daripada perancangan kepada pembinaan. Dua firma seni bina dan kejuruteraan telah dilantik untuk mereka bentuk menara-menara tersebut. Kedua-duanya mempunyai pengalaman dalam kejuruteraan marin, tetapi bukan pada skala projek ini. Spesifikasi reka bentuk itu mudah secara teori, tetapi rumit dalam pelaksanaannya. Bina sebuah stesen radar tetap di Atlantik, cukup kukuh untuk menahan angin ribut taufan dan ombak besar, tetapi cukup ringan untuk dibina dalam bahagian-bahagian dan ditarik ke tempatnya. Ribut musim sejuk di Atlantik boleh dengan mudah menghasilkan ombak setinggi 10 meter. Taufan pada musim panas dan musim luruh boleh menghasilkan angin sehingga kira-kira 120 batu sejam. Dan ombak melebihi 15 meter bukanlah sesuatu yang luar biasa di perairan dalam. Sebuah pelantar keluli berbentuk segitiga telah direka dengan sisi sepanjang 55 meter untuk berdiri di atas 3 tiang keluli berongga
yang hampir 4 meter diameter, diisi dengan lapisan konkrit dan diperkukuh dengan keluli. Setiap kaki menempatkan tangki bahan api, storan air dan tiub perkhidmatan. Satu kaki mempunyai saluran masuk air laut dan loji penyah garaman untuk menghasilkan air minuman. Setiap menara akan mempunyai berat lebih 6,000 tan dan naik hampir 105 meter dari dasar laut ke kubah radar. Kira-kira setinggi bangunan 30 tingkat. Dek pelantar akan terletak 20 meter di atas paras air. Cukup tinggi untuk berada di atas kebanyakan ombak, tetapi masih terdedah kepada gelombang terbesar. 3 kaki akan memberikan kestabilan, mengagihkan beban secara sekata dan meminimumkan pembinaan berbanding pelantar berkaki 4. Tetapi susun atur segitiga juga bermakna jika satu sisi menjadi lemah, tegasan boleh dengan cepat merebak dan meningkat di seluruh struktur. Pembinaan dirancang dalam 2 peringkat. Dek pelantar segitiga akan dibina di dok kering dengan menara radar, tempat tinggal dan peralatan yang sudah dipasang. Kaki-kaki akan dibuat sebagai tiub berongga panjang dengan sokongan dalaman. Kaki menara 2 dan 3 digabungkan ke dalam pelantar di dok kering. Jadi, keseluruhan struktur boleh ditarik ke laut. Kemudian, kaki-kaki itu boleh diturunkan dan dipacakkan ke dasar laut untuk mengukuhkan struktur tersebut. Menara 4 akan diletakkan di kawasan air yang jauh lebih dalam, kira-kira 56 meter berbanding 17 meter untuk menara 2 dan 26 meter untuk menara 3. Menara 2 dan 3 boleh dipasang dengan cara yang lebih mudah dan kukuh. Tentera laut memutuskan menara 4 perlu dipasang di laut. Program Menara Texas mula dibina pada pertengahan tahun 1950-an. Ketiga-tiga menara itu melalui proses penyiapan yang sedikit berbeza dan masalah bagi Menara 4 sudah jelas sejak awal lagi. Pembinaan Menara Texas 2 bermula di limbungan kapal Bethlehem Steel di Quincy, Massachusetts, di dok kering dengan 3 kakinya dipasang pada platform segitiga. Selepas siap dibina, keseluruhan struktur itu diapungkan sebagai satu unit dan ditarik ke lokasinya lebih daripada 86 batu nautika dari Cape Cod. Kaki-kaki tersebut diturunkan ke dalam air sedalam kira-kira 17 meter dan struktur itu dipacak kira-kira 19 meter ke dasar laut. Oleh kerana kaki-kaki itu ditanam lebih dalam daripada paras air, menara tersebut mempunyai tapak yang kukuh dan stabil. Menara 2 mula beroperasi pada tahun 1955 dengan kos sebanyak $12.3 juta. Ia merupakan bukti konsep sebuah platform radar luar pesisir yang berfungsi dan dipasang secara kekal di dasar laut dengan tempat tinggal serta peralatan radar. Menara 3 terletak kira-kira 57 batu nautika ke tenggara Nantucket di dalam air sedalam lebih kurang 26 meter. Kakinya lebih panjang iaitu 61 meter, tetapi kaedah pembinaannya adalah sama. Bina kaki dan pelantar bersama-sama di dok kering. Apungkan keseluruhan unit itu keluar dan letakkan di tempatnya. Ia siap pada Mei 1957 dengan kos sedikit lebih $10 juta. Kakinya dipacak kira-kira 18 meter ke dalam dasar laut untuk memberikannya asas yang kukuh seperti Menara 2. Texas Tower 4 lebih rumit. Ia terletak kira-kira 55 batu nautika di selatan Long Island dan 74 batu nautika di timur New Jersey dalam air sedalam hampir 55 meter, lebih 2 kali ganda kedalaman 2 platform yang lain. Kedalaman itu bermakna kaki menara jauh lebih panjang, kira-kira 77 meter keseluruhannya. Untuk menangani tekanan tambahan itu, jurutera menambah 3 lapisan peneguhan silang keluli yang disusun bertingkat sepanjang bahagian kaki yang tenggelam. Pemasangannya pula sangat berbeza. Sebaliknya, daripada menunda pelantar dan kaki sebagai satu bahagian, kaki Menara 4 iaitu rangka panduannya diapungkan secara mendatar dan kemudian ditegakkan menjadi tripod di laut. Pelantar pula diapungkan di antara kaki-kaki tersebut. Pintu-pintu ditutup untuk mencengkam kaki-kaki tersebut dan seluruh struktur diangkat ke kedudukan yang sepatutnya. Sejak awal lagi, Menara 4 menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang membimbangkan. Semasa penundaan ke tapaknya pada tahun 1957, laut bergelora telah membengkokkan malah mematahkan beberapa penyokong pepenjuru. Sebaliknya, daripada menarik struktur itu kembali ke dok kering, kru cuba membaikinya di laut. Apabila kaki-kaki itu akhirnya dinaikkan dan dipasang pada pelantar, ia bergesil dengan keluli dan meninggalkan lekuk dalam kira-kira 25 cm dalam dan hampir 2 meter lebar tepat di tempat kaki A dan B menghadap ke pantai.
Kerosakan itu jelas kelihatan. Dan begitu juga satu lagi masalah. Kaki-kaki itu hanya dipasang kira-kira 5,5 meter ke dalam dasar laut. Sebagai perbandingan, menara 2 dan 3 dipacak lebih daripada 18 meter ke dalam pasir. Perbezaan itu bermakna asas menara 4 jauh lebih cetek dan jauh kurang stabil. Di atas kertas, ia kelihatan seperti kubu yang hebat. Namun pada hakikatnya, ia membawa kelemahan tersembunyi sejak ia dibina. Menjelang akhir tahun 1957, Texas Towers bukan lagi sekadar prototipe. Kru sudah berada di atas menara, sistem beroperasi dan data radar dihantar kembali ke tanah besar. Idea mengenai platform radar luar pesisir telah menjadi kenyataan. Tetapi hakikatnya tidaklah seteguh dan boleh dipercayai seperti yang dijanjikan dalam perancangan. Setiap menara beroperasi seperti pangkalan laut kecil yang terpencil. Ia mempunyai ruang kediaman untuk 75 anggota tentera dan 8 pegawai dengan dapur, dewan makan, bilik sakit dan tempat untuk berehat. Dek paling bawah menempatkan tangki, pam dan peralatan penyelenggaraan, manakala dek atas menempatkan stesen radar dan komunikasi. Kru bertukar giliran dalam shift yang panjang, selalunya tinggal selama berminggu-minggu. Bekalan dan kru pengganti tiba dengan kapal atau helikopter. Pada awalnya, kapal ronda pengawal pantai New Bedford yang diubah suai melakukan perjalanan tersebut, mengangkat orang ke atas dengan kren dan bakul pengangkut kru berbentuk donat yang terasa lancar ketika laut tenang dan seperti permainan taman hiburan apabila laut bergelora. Kemudian, helikopter seperti H-21 Workhorse dan Sikorsky S-61 mengambil alih, membawa sehingga 28 orang pada satu masa. Walaupun persekitaran yang keras, bising dan bergegar di Atlantik Utara, para kelasi membentuk rutin mereka. Membakar roti segar, mengolah bahan yang terhad menjadi hidangan, dan mencari ritual kecil untuk menekalkan semangat di pos terapung mereka. Menara-menara itu dibina untuk memperluaskan liputan radar jauh ke dalam Atlantik dan mereka berjaya melakukannya dengan agak baik. Radar tersebut boleh mengesan pesawat besar seperti B-47 pada altitude tinggi kira-kira 200 batu nautika dari luar. Tetapi pada altitude rendah, sistem itu menghadapi kesukaran. Pesawat yang terbang sekitar 150 meter di atas permukaan air hanya dapat dikesan pada jarak 50 batu nautika sahaja. Itu meninggalkan satu titik buta yang serius untuk serangan pengebom altitude rendah, iaitu perkara yang sepatutnya dicegah oleh menara-menara tersebut. Pesawat amaran awal udara masih perlu berpatrol dan menampung jurang liputan menara-menara tersebut. Walaupun radar berfungsi, menghantar data mereka kembali ke darat merupakan satu cabaran lain. Menara-menara itu direka untuk menghantar maklumat terus ke dalam sistem komputer SAGE, tetapi naik tarafnya tertinggal daripada jadual. Sementara itu, operator terpaksa menyampaikan kebanyakan maklumat dengan cara lama, iaitu melalui suara di radio. Cuaca musim panas menambah lagi masalah. Perubahan suhu secara tiba-tiba membengkokkan isyarat radar, menyebabkan skrin dipenuhi dengan gema palsu dan pesawat hantu. Ruang di dek segitiga itu sesak. 3 kubah radar, berbagai piring komunikasi dan antena berat semuanya bersaing untuk mendapatkan ruang. Di bawah mereka, para operator bekerja di bilik radar yang sempit, panas, bising dan sentiasa bergetar akibat penjana diesel, antena yang berpusing serta pergerakan laut yang tidak pernah berhenti. Dengan begitu banyak peralatan yang disumbat rapat bersama, gangguan elektromagnetik adalah tidak dapat dielakkan dan hasilnya ialah satu sistem yang sering tidak boleh dipercayai tepat ketika ia paling diperlukan. Salah satu masalah terbesar ialah pergerakan yang sudah diambil kira oleh jurutera tetapi tidak pernah dapat dihapuskan sepenuhnya. Menara-menara itu tetap, tetapi beberapa ribut menyebabkan ia bergoyang dan bergetar. Gegaran itu berlaku begitu kerap sehingga kru tentera udara memberi gelaran Menara 4 sebagai Old Shaky. Ini bukan sahaja tidak selesa untuk kru. Radar memerlukan platform yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Bagi Menara 4, masalahnya lebih teruk. Air yang lebih dalam menyebabkan kakinya yang panjang lebih banyak melentur. Asasnya yang cetek pula bermakna cengkamannya pada dasar laut lebih lemah. Kerosakan semasa pembinaan meninggalkan titik lemah yang memperkuatkan getaran. Menjelang akhir tahun 1958, tidak sampai setahun selepas siap dibina, Menara 4 sudah menunjukkan tekanan struktur yang lebih daripada jangkaan. Menjelang tahun 1958, Texas Towers telah dibina dan beroperasi. Tetapi ujian paling sukar mereka masih belum tiba. Atlantik Utara sangat ganas dan dalam masa setahun, ribut melanda Menara 4.
dan mendedahkan betapa rapuhnya reka bentuk serta pembinaannya. Pada 24 Ogos 1958, NOAA mengesan satu ribut tropika, kira-kira 260 batu nautika di sebelah timur-timur laut Miami. Dalam beberapa hari, ia bertukar menjadi taufan Daisy dengan kelajuan angin sehingga 120 knot, iaitu kira-kira 140 batu sejam. Daisy melintasi hampir tepat di atas Menara 4. Ribut itu membawa ombak setinggi lebih 15 meter dan angin yang lebih kuat daripada apa yang mampu ditahan oleh menara tersebut. Selepas Daisy berlalu, penyelam memeriksa menara itu. Ombak setinggi 15 meter boleh menghayunkan kapal kargo besi seperti mainan. Sebuah menara tidak menunggang ombak. Ia menerima seluruh kekuatan hentaman secara langsung. Setiap gelombang menambah tekanan pada kaki menara. Berkali-kali, itulah corak yang saya terus temui dalam insiden-insiden di paras air. Lautan menolak setiap struktur, setiap reka bentuk dan setiap orang hingga ke batasnya. Penyelam menemui sokongan yang longgar pada paras 20 meter di bahagian AB, bahagian yang sama yang rosak semasa pembinaan. Sokongan itu tidak kukuh. Tentera laut memanggil semula kontraktor asal untuk membuat pembaikan. Sebelum kerja-kerja itu dapat disiapkan, Menara 4 menghadapi 5 lagi ribut pada musim sejuk tahun 1958 hingga 59, dengan angin sehingga 90 batu sejam dan ombak setinggi 10 meter. Pembaikan tidak siap sehingga Mei 1959. Selepas itu, penyelam melaporkan pergerakan menara itu jelas berkurangan. Buat masa ini, ia kelihatan stabil. Kestabilan itu tidak bertahan lama. Pada Januari 1960, kru di Menara 4 melaporkan bunyi-bunyi pelik dan apa yang mereka panggil sebagai pergerakan luar biasa, melebihi gegaran biasa yang mereka sudah biasa. Satu lagi pemeriksaan oleh penyelam telah diarahkan. Menjelang Februari, penyelam mengesahkan lebih banyak sokongan longgar di satah AB pada kedalaman 8 meter dan 23 meter, menunjukkan kelemahan yang sama telah kembali walaupun pembaikan telah dilakukan sebelum ini. Tentera Udara membawa semula salah satu firma reka bentuk asal untuk menilai struktur tersebut. Keputusan mereka jelas. Tanpa pengukuhan segera, Menara 4 mungkin tidak akan bertahan sepanjang tahun. Ketua Jurutera memberi amaran. Ini adalah satu kecemasan. Jika kita tidak mengambil tindakan terhadap menara ini, kita mungkin akan kehilangannya, kecuali sesuatu dilakukan sebelum 1 Ogos. Jurutera mencadangkan untuk menambah palang silang keluli berbentuk X tepat di atas garis air bagi mengukuhkan kaki menara. Ia adalah satu kerja besar dengan harga melebihi $500,000, iaitu hampir 5% daripada bajet asal pembinaan. Kerja tersebut siap pada Ogos 1960 dan Jurutera Reka Bentuk mengesahkan bahawa Menara 4 telah kembali kepada kekuatan asalnya. Mereka berkata, ia sekali lagi boleh menahan angin sehingga 125 batu sejam dan ombak hempas setinggi 11 meter. Tetapi, tidak sampai sebulan kemudian, satu lagi ribut akan menguji dakwaan tersebut. Pada awal September 1960, taufan Donna melintasi Atlantik dan mencapai kekuatan kategori 4 dengan angin 140 batu sejam di Florida Keys. Walaupun ia semakin lemah ketika bergerak ke utara, tetapi masih membawa kekuatan yang besar. Komando Tentera Udara teringat Daisy dan mengosongkan semua orang dari Menara 4 sebelum Donna tiba, yang ternyata merupakan keputusan yang tepat. Pada 12 September 1960, taufan Donna melanda menara dengan angin sehingga 130 batu sejam dan ombak melebihi 15 meter tinggi. Ribut itu memusnahkan anjungan atas bersama dengan platform penyelenggaraan di bawah dek yang digunakan oleh penyelam untuk akses. Dan ia juga merosakkan teruk bahagian-bahagian pengukuhan baru di atas air. Apabila penyelam kembali pada bulan November, mereka juga mendapati kerosakan serius pada pengukuhan bawah air, sekali lagi tertumpu di satah AB pada bahagian atas. Pembaikan pada tahun 1959 tidak bertahan dan pengukuhan tahun 1960 sudah pun terjejas. Menara itu terjatuh ke dalam kitaran kerosakan, pembaikan dan kerosakan semula yang semakin pantas setiap musim ribut. Menjelang akhir tahun 1960, kebimbangan utama telah beralih daripada radar dan komunikasi kepada sama ada ia selamat untuk kru bertugas di Menara 4. Tidak seperti Menara 2 dan 3 yang terletak di perairan cetek, Menara 4 menghadapi masalah sejak hari ia dibina. Asasnya yang cetek, sokongan yang rosak dan hentaman berterusan daripada ribut dari laut dalam menyebabkan ia sentiasa berada dalam bahaya.
Tentera udara dan tentera laut boleh membaiki sebahagian struktur itu, tetapi mereka tidak dapat mengubah persekitaran keras tempat ia berada. Menjelang akhir tahun 1960, lelaki-lelaki di Menara 4 tahu ia bukan lagi pemasangan yang stabil seperti yang sepatutnya. Selepas taufan Dona, pelantar itu dibiarkan bengkok dan cala, penyokong berpintal, retakan terbuka dan anjungan atas tercabut. Tentera udara mengurangkan jumlah kru daripada lebih 80 orang kepada hanya 28 orang. Separuh daripada kaki tangan tentera udara bertugas mengendalikan radar. Separuh lagi kontraktor awam untuk terus membaiki struktur tersebut. Misi telah berubah daripada amaran awal kepada sekadar untuk terus bertahan hidup. Kehidupan di atas menara menjadi semakin sukar setiap minggu. Ribut menggoncang menara dengan begitu kuat sehingga juru kimpal hampir tidak dapat memegang obor mereka dengan stabil. Lelaki-lelaki sering hilang keseimbangan tanpa amaran. Laut musim sejuk membekukan dek, menjadikan kerja rutin pun berbahaya. Kapten Gordon Palan melihat risiko itu dengan jelas. Dia meminta pengosongan beberapa kali, memberi amaran bahawa menara itu terlalu tidak stabil untuk menahan musim sejuk. Setiap permintaan itu telah ditolak. Komander di darat bimbang bahawa meninggalkannya kosong akan mengundang kapal pukat tunda Soviet yang disyaki mengintip untuk masuk. Bagi mereka yang masih berada di atas menara, ia bermakna satu perkara. Mereka terpaksa menghadapi musim sejuk Atlantik Utara di atas Old Shaky. Inilah detik yang saya kenal dari begitu banyak bencana lain. Lelaki-lelaki di dalam boleh melihat apa yang bakal berlaku, tetapi mereka tidak mengawal keputusan itu. Apabila amaran diabaikan, kiraan detik terus berjalan, sehingga mereka malangnya sampai ke titik tiada jalan berpatah balik. Pada hari Ahad, 15 Januari 1961, cuaca mula memburuk. Menjelang pagi, angin mencecah lebih 60 knot dan ombak setinggi 9 meter. Menara itu mula berpusing dan bergoyang dengan cara yang semakin membimbangkan. Pada pukul 4 petang, Kapten Pelin menghubungi darat untuk melaporkan bahawa beliau percaya satu lagi penyokong telah gagal. Beliau memberi amaran bahawa jika angin berubah arah, seluruh struktur itu boleh runtuh. Beberapa minit kemudian, seorang kontraktor ternampak retakan setengah meter di pangkal salah satu kaki struktur itu. Mereka berharap dapat bertahan sehingga helikopter tiba pada keesokan paginya. Tetapi ribut itu semakin teruk. Menjelang petang, ombak melebihi 11 meter tinggi dan angin bertiup melebihi 85 knot. Kapten Pelin membuat panggilan terakhir kepada isterinya dengan mengatakan kapal induk USS Wasp sedang dalam perjalanan. Pada jam 7.15 malam, kontraktor Henry Schutz menghantar kata-kata terakhirnya melalui radio. Panggilan saya yang seterusnya akan datang dari Wasp atau dari laut. Kata-kata itu sangat menggerunkan. Bukan panik, tetapi penuh kepastian. Apabila seorang lelaki bercakap seperti itu, ia bermakna dia sudah menilai peluangnya dan mendapati ia tidak memihak kepadanya. Ia bukan ketakutan, tetapi pasrah. Pengakuan senyap bahawa kehendak manusia dan kejuruteraan telah mencapai hadnya. Kata-katanya bukan sekadar satu pesanan, tetapi lebih kepada satu keputusan. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana lelaki-lelaki yang berada di situ memahami bahawa apa yang bakal berlaku itu tidak dapat dielakkan lama sebelum lautan memperjelaskannya. 5 minit kemudian, isyarat radar Menara 4 hilang dari skrin kapal peronda New Bedford. Apabila anak kapal memandang ke arah ufuk, menara itu telah tiada, ditelan oleh lautan Atlantik. Apabila Menara 4 hilang dari radar, tindak balas segera diambil. Tetapi keadaan ganas yang menyebabkan platform itu runtuh juga menjadikan usaha menyelamat hampir mustahil. Kapal peronda New Bedford yang sudah berada di lokasi telah memaklumkan melalui radio bahawa Texas 4 telah terbalik. Unit-unit tentera laut yang lain bergegas ke kawasan itu dan dalam beberapa jam, 5 kapal berada di laut. Kapal pengangkut pesawat USS Wasp dan kapal pemusnah FT Berry, Norris, Lloyd Thomas dan McCaffrey. Cuaca menjadikan usaha mereka hampir sia-sia. Dengan angin masih melebihi 80 knot, laut masih bergelora dan jarak penglihatan yang buruk. Operasi helikopter dari USS Wasp terpaksa ditangguhkan. Apabila keadaan sedikit reda, kapal itu mencari kawasan di mana menara itu pernah berdiri. Hampir tiada apa yang tinggal di permukaan. Anak kapal menemui sebuah bot kecil bermotor yang hancur, tilam terapung dan serpihan yang berselerak. Terdapat lapisan tebal minyak diesel dan petrol, tetapi tiada bahagian pelantar itu sendiri yang kelihatan di atas ombak.
Pada mulanya, orang ramai tertanya-tanya sama ada sesiapa yang terselamat di dalam struktur yang telah tenggelam itu. Anggota kapal selam dan penyelam tahu tentang kejadian di mana poket udara telah menyelamatkan nyawa orang selama berjam-jam di dalam bangkai kapal. Kapal pemusnah McCaffrey mengesan bunyi ketukan logam yang lemah melalui sonar, memberi petunjuk bahawa sesuatu atau seseorang mungkin masih hidup. Penyelam tentera laut daripada pasukan selaman air cetik masuk walaupun beresiko bekerja di sekitar struktur keluli seberat 7,000 tan yang telah runtuh. Hakikatnya, cuaca kebanyakannya hanya mempengaruhi permukaan. Dan semakin dalam seorang penyelam turun, semakin kurang mereka merasai ribut itu. Mereka mendapati runtuhan itu kebanyakannya masih utuh, terletak selari dengan permukaan, dengan tepi bergerigi hanya 6 meter di bawah paras air. Keadaan permukaan pada kedalaman itu terlalu berbahaya. Rasuk besar yang berpintal, serpihan yang tidak stabil dan risiko runtuhan menjadikan sebarang pencarian mustahil. Penyelam awam kemudiannya dibawa naik ke atas was untuk membantu. Tetapi mereka juga tidak dapat mencari cara yang selamat untuk meneroka bahagian dalam. Akhirnya, tiada yang terselamat. Keesokan harinya, pada 16 Januari, helikopter mengesan satu mayat terapung berhampiran runtuhan itu. Mayat itu diambil oleh McCaffrey dan dikenal pasti sebagai seorang sarjan mengejar tentera udara. Satu lagi mayat telah dilihat, tetapi hilang sebelum dapat diambil. Walaupun pencarian meluas dilakukan, tiada lagi mayat ditemui. Para lelaki di Texas Tower 4 hampir pasti telah tercampak ke laut tanpa sebarang amaran apabila struktur itu runtuh. Dalam keadaan sejuk melampau dan angin 85 knot bertahan di lautan terbuka, tidak mungkin melebihi beberapa minit. Penyelam terus meninjau bangkai itu dan mendapati ketiga-tiga tapak masih tertanam di dasar laut. Mereka melihat kaki A dan C patah tepat di atas pangkalnya. Mereka juga melihat kaki B bengkok, berhampiran pangkalnya tanpa patah. Ini menunjukkan kaki-kaki tersebut gagal pada titik paling lemah, sepadan dengan kerosakan terkumpul selama bertahun-tahun dan kekuatan luar biasa ribut Januari itu. Kesemua 28 lelaki di atas Menara 4 secara rasmi diisytiharkan hilang di laut. Dalam beberapa minggu, para penyiasat mula bertanya sama ada Texas Tower 4 direka, dibina dan diselenggara dengan betul. Pada 3 Mei 1961, Jawatan Kuasa Kecil Penyiasatan Kesiapsiagaan Senat mengadakan pendengaran awam di Washington dan memanggil jurutera tentera laut, pegawai tentera udara, kontraktor, penyelam dan pereka bentuk. Saksi-saksi menunjukkan bahawa Menara 4 tidak sama seperti Menara 2 dan 3 kerana kakinya hanya tertanam kira-kira 5.5 meter berbanding 18 meter untuk menara-menara lain yang menyebabkan ia kurang stabil. Rekod menunjukkan kerosakan semasa pembinaan termasuk lekuk kira-kira 25 cm pada kaki AB dan penyokong yang patah sebelum menara itu siap dibina. Penyokong bawah air sering menggunakan sambungan pin dengan toleransi yang terlalu besar sehingga menjadi longgar selepas ribut dan seorang kontraktor menentang penggunaan sambungan pin sepenuhnya. Selepas ribut, pembaikan sentiasa tertumpu pada bahagian AB yang menghadap pantai yang telah rosak sejak awal lagi. Orang ramai tidak bersetuju tentang X-bracing di atas air pada tahun 1960. Dengan sesetengah pihak mengatakan ia meningkatkan tekanan dan tuilan yang didorong oleh ombak ke atas tapak asas, manakala yang lain mengatakan ia mengembalikan kekakuan yang diperlukan. Penyiasat mendapati runtuhan itu berlaku kerana pendakap dan pengukuhan bawah sentiasa retak dan laut yang sangat bergelora memburukkan lagi keadaan. Kapten Tentera Laut Elbers bersetuju, mengatakan ombak membengkokkan struktur itu melampaui had yang direka untuk ditanggungnya dan piawaian asas sepatutnya lebih ketat. Siasatan itu meneliti mengapa kru tetap berada di menara walaupun selepas beberapa kali arahan untuk mengosongkan kawasan. Kapten Gordon Pellin mempunyai kuasa untuk mengarahkan pemindahan kecemasan. Tetapi apabila ribut melanda, membawa orang keluar tidak lagi boleh dilakukan. Permintaan beliau untuk mengeluarkan kru sebelum ribut melanda telah ditolak. Pemimpin tentera udara bimbang menara yang kosong akan menarik perhatian kapal pukat tunda Soviet yang berdekatan dan mengekalkan misi radar itu walaupun peluru berpandu balistik antara benua sudah pun mengurangkan nilainya. Nampaknya keselamatan telah ditimbang dengan strategi dan strategi yang menang, yang merupakan corak yang saya lihat sepanjang cerita di saluran ini. Keputusan yang dibuat di bilik mesyuarat atas sebab kos, kebanggaan atau strategi boleh bertahan dalam dokumen selama beberapa dekad. Tetapi di laut, semuanya runtuh dalam sekelip mata. Kali ini,
Harganya adalah menara itu sendiri dan nyawa yang dilindunginya. 2 bulan selepas runtuhan itu, pendakwa raya mendakwa Colonel Banks, pemangku komander Sektor Pertahanan Udara, Major Shepard, Komander Skuadron Sokongan Udara ke-4604 dan Major Stark, pegawai eksekutif dengan kecuaian yang boleh dihukum, pembunuhan tanpa niat dan Artikel 92, pengabaian tugas. Pendakwa raya berkata, pegawai-pegawai itu mengabaikan amaran dan tidak memindahkan kru, manakala pihak pembela berhujah tiada laporan kejuruteraan yang mengisytiharkan menara itu tidak selamat dan pemindahan semasa ribut tidak praktikal. Selepas beberapa bulan, ketiga-tiga pegawai itu dibebaskan. Selepas runtuhan itu, tumpuan beralih kepada menara 2 dan 3 yang masih diduduki. Tentera Laut mempercepatkan pemeriksaan dengan menggunakan firma reka bentuk asal. Walaupun terdapat perdebatan, dan tinjauan itu tidak menemui sebarang kegagalan struktur serta-merta. Tentera Udara menambah kapsul penyelamat kecemasan baharu yang boleh memuatkan 7 orang dengan bekalan selama 15 hari. Tetapi kapsul itu tidak pernah diuji dalam keadaan sebenar. Walaupun dengan itu, keyakinan orang ramai terhadap program tersebut telah hilang. Menjelang tahun 1962, pesawat rondaan dengan radar jarak jauh menguatkan menara tetap terasa ketinggalan zaman dan krisis peluru berpandu Cuba pada Oktober 1962 menunjukkan bahawa peluru berpandu jarak jauh adalah ancaman utama, bukan pengebom. Pada tahun 1963, Tentera Udara Amerika Syarikat mengarahkan Menara Texas ditutup. Menara 2 telah diaktifkan pada Januari 1963. Kakinya diletupkan dan platformnya tenggelam, bukannya terapung seperti yang dirancang. Menara 3 telah diaktifkan pada Mac 1963 dengan langkah berjaga-jaga tambahan. Dan pada tahun 1964, kru memotong kakinya dan mengapungkan platform itu ke darat untuk dileraikan. Menjelang Ogos 1964, program Menara Texas telah tamat secara rasmi.